warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tentang projek kami yang bernama Solar Mosquito Trap. Ahli kami terdiri daripada 4 orang dan seorang guru penasihat iaitu Puan Mazna. Saya Nur Aminah Batisha binti Mazlan. Saya Putri Nur Uzma Aisyah binti Hasnal. Saya Nur Syadatul Alia binti Syaiful Anwar. Saya Puteri Nur Kristina Masara binti Romaino dan kami dari SMK Tengku Sarafuddin Madisha. Pada zaman ini, sekolah telah menghadapi banyak masalah pembiakan nyamuk, utamanya di kawasan bertakung seperti longkang, taman sekolah dan stor. Hal ini memberikan risiko kepada pelajar dan guru untuk dijangkiti penyakit berbahaya seperti denggi akibat gigitan nyamuk. Alat kawalan nyamuk berkuasa elektrik biasa memerlukan penggunaan elektrik berterusan dan tidak sesuai digunakan di kawasan terbuka sekolah. Dengan ini, kami menciptakan alat perangkat nyamuk yang menggunakan tenaga solar. Cadangan penyelesaian. Pertama sekali, kami membangunkan perangkat nyamuk daripada tenaga solar untuk menjimatkan penggunaan elektrik. Yang kedua, kami menggunakan kipas daripada komputer terpakai untuk menarik nyamuk masuk ke dalam bekas perangkat. Yang ketiga, kami menambah lampu LED untuk menarik perhatian nyamuk, terutama waktu senja dan malam. Akhir sekali, kami menggunakan jaring terpakai untuk memastikan nyamuk tidak dapat keluar setelah terperangkap. Produk ini mesra alam, selamat digunakan di kawasan sekolah dan boleh berfungsi automatik. Bahan-bahan yang kami guna daripada mesin DIY ialah: pertama, suis kecil, yang kedua, wire elektrik, yang ketiga, lampu panas, yang keempat, LED UV kecil. Itu kami juga menggunakan bahan terpakai, kipas komputer terpakai, panel solar daripada lampu terpakai, jaring halus terpakai dan juga bekas plastik terpakai. Hasil daripada bahan terpakai yang kami guna, kami dapat menyelamatkan bumi daripada mengalami pencemaran alam.